Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam channel di Kebun Anda. Okay, tuan-tuan, selamat berpuasa. Okay, hari ini saya masuk macam biasa. Alhamdulillah dapat saya masuk pagi. Untuk aktiviti macam biasalah. Pertama pagi ni si comel ni. Hai, tengok ni. Si camel 2 ekor ni, bagi dia makan. Alhamdulillah banyak rezeki dia hari ni. Okay, lepas tu saya ingat aktiviti saya ni, saya nak pasang, saya nak memantau bunga selepas saya sembuh kasihan borang pada kemarin. Jadi mungkin video tersebut telah saya masukkan dalam saya punya channel ni. Dan selepas itu kebun saya ni, sebelum ni saya potong rapat. Saya rasa dah sebulan dah sekarang ni dah menghijau. Apa yang merisaukan saya, tahap kelembapan tanah tu agak tinggi disebabkan oleh hujan yang setiap hari. Burung melintas pun dia pergi kejar. Itulah kalau ada anjing. Anjing ni itulah perangai dia. Kalau kita bagi dia makan, dia memang jaga betul lah kita punya apa-apa yang ada dalam kebun ni. Okey, saya nak bagi dia makan dulu. Lepas tu saya lanjutkan video ni. Tuan-tuan boleh tengok video ni, apa aktiviti saya dan macam mana saya nak mengawal kelembapan tanah pada saya punya kebun. Okey tuan-tuan, selepas saya sembuh kasihan borang semalam kemarin, alhamdulillah dah tak ada lagi dah. Bunga berguguran. Ada lagi lah sikit-sikit. Bukan oleh dia dah terlebih nitrogen, tapi nampaknya saya dah berjaya menyekat bunga ni daripada berguguran terus. Kalau sebelum ni, kalau tengok 4 hari yang sebelum tu, selepas hujan lebat tanpa henti tu, memang sentuh setiap bunga tu dia gugur. Dan dia di bawah dia pun dia dah start mula gugur dah. Tapi alhamdulillah untuk selepas saya sembuh ni, nampak dah mula kukuh lah. InsyaAllah kita berharap bunga ni akan kekal lekat lah. Yang peringkat awal sebelum dia nampak bunga-bunga yang pada peringkat mata ketam tu, nampak kat bawah tu gugur. Tinggal yang peringkat-peringkat besar ni, ni ada dibuat penjerangan secara alami lah, mungkin disebabkan oleh hujan yang agak ekstrim lah pada saya. Agak ekstrim. Ni musang king, ni duri hitam. So insyaAllah saya dah lakukan usaha dan juga saya tawakal lah. Okay, sekarang ni usaha saya seterusnya. Jom kita tengok apa yang saya akan buat di kebun hari ni. Okay tuan-tuan, siapa yang saya nak pasang ataupun saya nak buat, saya akan pasang weed mat ni. Bukan weed mat punya plastik untuk saya lindung
dari tanah daripada kena hujan lah. Saya tempah sebenarnya 30 meter darab 3 meter 20 kali 30 meter. Saya tak tahu betul tidak. Kalau ikut kalau ni dia ada label kat sini, tapi tak ada lah pula. Okey tuan-tuan, kat depan saya ni adalah plastik saya beli dekat kedai pertanian. Okey, untuk saya lindung ataupun tutup saya punya permukaan tanah ni. Biasanya kalau saya tengok petani-petani daripada Thailand terutamanya, diorang tutup tanah pangkai pokok durian ni untuk mengelakkan kelembapan dan juga membuatkan stres yang memaksa pokok ni berbunga lah. Biasanya diorang gunakan pada luar musim untuk program pembuahan lah. Tapi untuk pokok saya ni sebab dia tak banyak, saya cuba beli tak banyak dulu. Saya nak tengok praktikal tak praktikal ataupun kelebaran dia tu sesuai tak dengan yang saya beli. Jadi saya nak lindung pokok-pokok yang berbunga lebat saja. Untuk saya cuba untuk lekatkan bunga buah lah. Seperti yang kita sedia maklum, pada pokok sedang berbunga, tak boleh kena tekanan nitrogen ataupun tak boleh dapat nitrogen yang tinggi dan juga tak boleh dapat kandungan air yang banyak lah. Jadi dia akan beralih kepada fasa vegetatif. Daripada fasa reproduktif tu tadi, dia beralih pula kepada fasa vegetatif. Dia menggugurkan bunga dia, dia akan mengeluarkan pucuk dan dia membesar macam biasa. Jadi pokok bila mana dia dalam keadaan stres, dia akan cuba mengeluarkan bunga untuk dia buat zuriat lah. Lebih kurang macam tu lah. Itu dia punya fitrah semula jadi yang Tuhan telah buatlah pokok-pokok ni. Jadi kita ni belajar daripada apa yang kita lihat dan juga kita boleh olah ataupun adaptasi lah macam mana. Kalau dulu pembuahan ini 2 meter je tuan-tuan. Saya order 3 meter. Betul ke berlipat? Memang betul lah 2 meter. Saya order 3 meter. Saya beli 3 meter. Dia cakap ni 3 meter. Oh, ni memang 2 meter je. Memang tak ngam lah kalau 2 meter. Okey tuan-tuan, saya nak stop video ni dulu. Saya nak rakam video ni dan saya nak bagi pada tokek kedai. Ni 2 meter ni. Jadi kalau dia 3 meter, lebih kurang dalam hampir kepada 10 kaki lah. So saya boleh letakkan di tepi. Kalau ni 2 meter, terlampau pendek. Terlampau pendek. Aduh, saya ni dah berdosa pula saya rasa. Nasib baiklah saya tak tak menyumpah lebih-lebih. Sebenarnya dilipat 2 ni. Dilipat 2, jadi ni betul lah 3 meter. Jadi saya boleh buka, tuan-tuan tengok saya buka.
Saya silap tadi tak beli paku. Patutnya saya beli paku Wigmate tu, dan saya dah beli online. Jadi saya bentangkan dulu. Hari ni saya buat kerja santai je lah. Buat kerja santai untuk saya bentangkan dulu plastik ni. Lepas tu baru saya pacak paku. Tengok tuan-tuan. Okey, memang menyeliputi kanopi sebelah sini. Lepas tu sebelah sini pula saya letak satu lagi. Memang betul-betul lebar. So harapan saya bunga yang ada ni mampu bertahan lah. So ni adalah ikhtiar saya. Mungkin saya tak boleh buat banyak sebab apa, kos dia agak tinggi. Tapi untuk saya lekatkan, jangan tak ada yang lekat langsung. Sebab apa, saya tengok hujan sebelum ni dah hujan 5-6 hari dah. Malam tadi walaupun hujan tak berpanjangan, tetap juga turun hujan. Jadi saya tengok cuaca memang dalam minggu ni, ramalan kaji cuaca memang setiap hari hujan. Cuma volume dia tak setinggi macam yang minggu lepas lah. Jadi saya nak letak sebelah sini pula. Okey. Macam ni dia rupa dia tuan-tuan. Beginilah perjuangan penanam durian. Tengok. Kos dia agak tinggi. Saya beli 100 dalam 130 macam tu kot. Yang 20 kali 3 meter. So ngam-ngam lah saya beli 3 meter ni. So dia dapat cover kanopi belah sana dengan belah sini. Saya lapikkan dua lah. Jadi kita kena pasang macam mana bentuk muka bumi lah. So kalau dia menurun sini, si pasang memanjang begini, dan juga kita paksa lapis lah. Saya perlu pasang paku. Plastik ni agak tebal jugalah, boleh dipijak-pijak. Saya harap dia mampu bertahan dengan lama lah. Jadi lepas ni dapat kerja pula, saya kena cari blower ataupun bawa blower untuk saya blowkan daun-daun yang gugur kat bawah ni, kat dalam ni, supaya plastik ni tak adalah rosak dan juga terlampau kotor. Okey, siap satu. Saya tak tahulah dapat berapa je. Saya ni duri hitam. Duri hitam. Wah, saya terpaksa pilih ya, dan terpaksa pilih. Sedih. Ni sangking. Sangking ni nak buat ke tidak? Oh lah, semua lebat-lebat tuan-tuan. Ni pun duri hitam. Jadi kalau saya nak payungkan semua ni, beribu modal ni, bukan 1000 ni, rasanya lebih. Untuk saya cover semua pokok yang sedang berbunga ni lah. Jadi saya terpaksa pilih lah, pilih yang mana saya rasa yang dia berpotensi lah, ataupun yang betul-betul sihat dan juga banyak bunga. Jadi saya pilih pokok ni lah. Pokok ni kanopi musangking ni lebar betul. Jadi saya tak tahu ngam tidak ni.
Okey, tak apa, saya tarik. Saya rasa untuk musangking tak boleh. Saya kena pakai dekat pokok duri hitam. Sebab apa? Kanopi dia agak kecil sikit. Sebab apa? Yang duri hitam tadi, yang tu pun lebar. Memang dahsyat betul. Dah macam musangking sebab pokok dia betul-betul subur. Jadi yang ni, kalau saya cover dia ada tempat yang tak kena. Jadi saya nak guna yang satu lagi. Sebab saya ada dua. Jadi nampak gayanya, untuk kos saya RM130. 130 berapa saya lupa, 138 kot. Dapat 4 pokok. Dapat 4 pokok. Begitulah. Jadi tuan-tuan, susahnya menanang durian ni kan. Dah berbunga macam ni pun boleh kalau kita biarkan. Tapi saya cuba untuk usahalah untuk lekatkan dia. Jadi ni adalah satu solusi saya. Kos dia agak tinggi. Jadi tuan-tuan, kalau kebun luas-luas ni tak belilah yang lipat-lipat macam ni. Tapi tak ada, saya cari memang tak ada. Tak ada jual yang satu gulung besar tu. Kalau dia jual satu gulung besar tu mungkin beribu harganya kot. Jadi sebab plastik ni tebal ni 250 dia punya ketebalan dia. Apa PU ke GSM ke saya tak pastilah unit dia. Saya ingat sih yang ni 250 dia punya ketebalan dia. Dia ada yang 150, yang 200, yang 250. Yang 250 ni kita boleh tarik-tarik lah. Yang 100 tu saya rasa mudah koyak kot. Okay, saya nak pasang kat durian ni lah. Saya pun tak tahulah mana satu saya nak pasang ni. Boleh lah pasang kat pokok ni je lah. Okey, saya rasa ni calon pokok yang kedua untuk saya letak plastik, disebabkan oleh bunga dia yang agak meriah sampai ke atas. Jadi tanah dia pun tanah yang menurun. Jadi saya rasa dia sesuai lah. Sesuai untuk saya letakkan plastik. Tapi saya kena alih tu pipe tu, sebab apa dia duduk tengah-tengah. Jadi saya bagi kat ni betul-betul pembagi plastik.
Okey tuan-tuan, nampak? Wah, cun. Penat dah saya sambil menahan saya punya migraine. Saya kan nak bawa apa peluh dia kurang, nanti nampak sayanya masih belum kurang. Semoga dia hilang. Sebab apa saya betul nak tinggal puasa. Bisa kalau musim tak puasa, saya lewat sikit je makan, memang saya dah berguling-guling lah. Nak celik mata pun tak boleh. Tapi alhamdulillah untuk puasa kali ni tak kena. Jadi ni baru dia rasa sakit-sakit. Agak okey lah. Ada satu lagi. Aduh, mana saya nak pasang pun tak tahu. Semuanya Sangking ni pun banyak agak ni. Tapi ini banyak pucuk sikit. Banyak tunas air. Dia pada bunga banyak tunas air. Dan saya harap kira. Okey, itu dia tuan-tuan perjuangan saya untuk memasang ni apa ni, plastik. Dan plastik ni memang sesuai untuk digunakan untuk kita bagi stres pokok lah. Sekarang ni pokok saya ni dah berbunga. Cuma saya nak kurangkan volume air yang dia dapat untuk mengekalkan bunga-bunga yang ada lah. Alhamdulillah pokok saya ni hampir semua berbunga. Ini pun yang kena kanker teruk, bantut disebabkan oleh terendam, pun ada bunga agak. Okey tuan-tuan, itu perkongsian saya untuk hari ni. Okey, aktiviti pasang plastik di pangkal pokok durian saya untuk mengelakkan lebihan air. Sebab apa, musim hujan yang kata musim hujan, tapi sekarang ni hujan yang mencurah-curah. Sebelum ni seminggu 5 hari lebat, yang pagi petang malam pun hujan. Jadi pokok saya dapat kesan ada bunga yang dah mula gugur walaupun pada peringkat awal. Jadi ini adalah satu usaha saya dalam saya melindungi ataupun bagi pokok ataupun bunga durian saya lekat lah. Okey, terima kasih tuan-tuan kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan butang notification untuk mendapatkan apa-apa perkongsian yang saya lakukan di dalam kebun ni. Okey tuan-tuan, suara pun dah lain, kepala saya agak pening. Jadi itu saja perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.